fans. Pose for the pose for the pose for the fans. Pose for the pose for the pose for the fans. For the fans. Weh korang, kita tak dapat lagi assignment aplikasi estetika. Kita nak buat apa? Betul juga tu. Korang ada cadangan tak kita nak rekod macam mana? Aku ada idea. Apa? Apa kata kita buat anak kampung? Alah yang Jimmy Palikat tu. Sebab pakaian pun dah macam orang kampung kita. Ya kan? Boleh. Jom. Memang aku ini anak orang miskin, tiada apa-apa yang dapat ku berikan. Engkau memang cantik, memang tidak padan dan tidak sepadan. Aku anak kampung, tiada pelajaran, kuli-kuli sahaja, memang tidak padan. Cantik bakau itu, banyak yang tergoda, lagi orang kaya. Tiada keretaku bawa kau jalan-jalan, rumahku pun tiada, ada pun bapa punya. Apalagi belanja mau bayar berian, kawin sama kamu. Bukannya aku tidak suka sama kamu, tapi aku takut hidup kau kan sengsara. Karena aku cinta, aku lepaskan kau sama orang lain. Engkau masih muda, cantik lagi menawan, janganlah kau cari lelaki macam saya. Engkau memang cantik, nanti kau menyesal tiada guna. Tiada keretaku bawa kau jalan-jalan, rumahku pun tiada, ada pun bapa punya. Apalagi belanja mau bayar berian, kawin sama kamu. Bukannya aku tidak suka sama kamu, tapi aku takut hidup kau kan sengsara. Karena aku cinta, aku lepaskan kau sama orang lain. Memang aku ini anak orang miskin, tiada apa-apa yang dapat ku berikan. Engkau memang cantik, memang tidak padan dan tidak sepadan. Aku anak kampung, tiada pelajaran, kuli-kuli sahaja, memang tidak padan. Cantik bakau itu, banyak yang tergoda, lagi orang kaya. Tiada keretaku bawa kau jalan-jalan, rumahku pun tiada, ada pun bapa punya. Apalagi belanja mau bayar berian, kawin sama kamu. Bukannya aku tidak suka sama kamu, tapi aku takut hidup kau kan sengsara. Karena aku cinta, aku lepaskan kau sama orang lain. Engkau masih muda, cantik lagi menawan, janganlah kau cari lelaki macam saya. Engkau memang cantik, nanti kau menyesal tiada guna. Nanti kau menyesal tiada guna. Nanti kau menyesal tiada guna. Pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan genre yang ada dalam lagu Anak Kampung. Lagu Anak Kampung tergolong dalam genre pop balada rakyat folk pop. Ciri-cirinya jelas melalui melodi yang perlahan, mendayu dan serta menggunakan bahasa harian dan dialek tempatan yang dekat dengan kehidupan masyarakat biasa.
khususnya golongan kampung atau kelas bawahan. Genre ini menekankan penceritaan dan emosi berbanding elemen hiburan semata-mata. Tema lagu. Tema utama lagu ini ialah pengorbanan cinta akibat kemiskinan dan ketidakseimbangan status sosial. Watak lelaki digambarkan sebagai anak kampung yang miskin, tidak berpelajaran dan tidak mampu menyediakan kehidupan yang selesa kepada wanita yang dicintainya. Tema ini turut merangkumi kesedihan, rendah hati dan realiti hidup apabila cinta terpaksa dilepaskan demi mengelakkan penderitaan pada masa hadapan. Hal ini jelas melalui pengulangan idea bahawa dia melepaskan kekasihnya bukan kerana tidak cinta, tetapi kerana takut hidup wanita tersebut akan sengsara. Saya akan membentangkan berkenaan dengan sejarah lagu. Seperti yang semua tahu, lagu Anak Kampung yang dipopularkan oleh Jimmy Palikat berasal daripada Sabah dan mula mendapat perhatian sekitar pada tahun 2010. Ia bukan sekadar lagu hiburan, akan tetapi mencerminkan realiti sosial dan ekonomi masyarakat luar bandar, khususnya di kawasan pendalaman Sabah dan Sarawak. Nilai estetika dalam lagu Anak Kampung karya Jimmy Palikat dapat dilihat melalui gambaran kehidupan yang sederhana dan penuh kejujuran. Hal ini ditunjukkan apabila watak lelaki kampung tersebut mengakui kekurangan dirinya melalui lirik seperti "Memang aku ini anak orang miskin dan aku anak kampung tiada pelajaran", yang melambangkan kejujuran serta penerimaan terhadap realiti hidup yang serba terbatas. Saya akan membentangkan slide berkenaan dengan kesedihan dan pengorbanan. Lagu ini syarat dengan emosi kesedihan dan pengorbanan yang mendalam. Ini kerana ia menggambarkan seorang lelaki yang sanggup melepaskan orang yang dicintainya kerana bimbang tidak mampu untuk memberikan kebahagiaan yang sepatutnya. Pengorbanan ini juga dilakukan bukan hanya kerana tiada cinta, akan tetapi kerana ianya cinta yang terlalu tulus. Hal ini jelas melalui bait lagu. Bukannya aku tidak suka sama kamu, tapi aku takut hidup kau kan sengsara. Ini menunjukkan keikhlasan perasaan serta kerelaan untuk mengalah demi kebaikan orang yang disayangi. Slide seterusnya adalah berkenaan dengan keikhlasan cinta. Lagu ini mengisahkan keikhlasan cinta seorang lelaki kampung yang sanggup berkorban demi kebahagiaan wanita yang dicintainya. Ini kerana keikhlasan cintanya begitu dalam sehingga dia rela mengetepikan semua kebahagiaannya sendiri demi memastikan orang yang disayanginya mendapat hidup yang lebih baik dan bahagia. Pengorbanan ini menjadi bukti bahawa cinta sejati tidak mementingkan diri, sebaliknya meletakkan kebahagiaan orang tersayang sebagai keutamaannya. Lagu ini turut menggambarkan bagaimana cinta yang tulus mampu mengatasi jurang sosial serta perbezaan hidup walaupun terpaksa melalui perpisahan serta pengorbanan yang menyakitkan. Terima kasih Guru atas penerangan tersebut. Saya Muhammad Faizal bin Abdul Ghani, C23A1226. Saya akan menerangkan konflik sosial. Lagu ini menggambarkan konflik sosial dalam masyarakat apabila perbezaan status sosial menjadi perhalang dalam penciptaan. Melalui lirik ini, cantik bakal itu banyak yang tergoda lagi orang kaya. Lagu ini menunjukkan realiti tarikan terhadap kekayaan dan kedudukan sosial. Watak lelaki kampung menyedari keterbasan dirinya berbanding lelaki kaya yang mampu menawarkan kemewahan. Lalu berasa tidak mampu bersaing, akhirnya dia memilih untuk melepaskan cinta demi kebahagiaan gadis tersebut. Menjadikan lagu ini cerminan realiti kehidupan di mana cinta sering berdepan dengan batasan sosial. Melalui alunan yang menyentuh perasaan, lagu ini menggambarkan pengorbanan seorang lelaki yang menerima hakikat bahawa cinta saya tidak mampu mengatasi jurang status sosial. Keputusannya melepaskan gadis yang dicintainya demi kebahagiaan masa depan mencerminkan ketulusan serta realiti kehidupan yang sering berdepan dengan batasan sosial. Seterusnya, nada melankolis. Nada melankolis yang dipenuhi rasa penyesalan berjaya menyampaikan emosi yang mendalam dalam lagu ini. Pergunaan dan pengulangan frasa seperti nanti kau menyesal tiadalah guna berperanan menekankan perasaan ketidakberdayaan serta kekecewaan yang dialami oleh penyanyi.
Elemen ini bukan sahaja menguatkan mesej lagu itu, malah membantu pendengar memahami dan menghayati emosi yang ingin disampaikan dengan lebih berkesan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang bahasa Melayu dan logat tempatan. Lagu Anak Kampung oleh Jimmy Palika ini menggunakan bahasa Melayu yang santai serta logat tempatan Sabah untuk menggambarkan kehidupan sederhana dan jati diri masyarakat luar bandar. Penggunaan bahasa harian menjadikan mesej lagu mudah difahami dan lebih dekat dengan pendengar, manakala logat tempatan menunjukkan identiti budaya serta rasa bangga sebagai anak kampung. Sebagai kesimpulan, nilai estetika dalam lagu Anak Kampung oleh Jimmy Palika ini terletak pada keindahan bahasa yang ringkas, penggunaan logat tempatan, nada yang melankolis, penyampaian lirik yang jujur dan bersahaja, serta nilai estetika yang lain. Gabungan melodi yang mudah dengan bahasa yang dekat dengan kehidupan seharian berjaya membangkitkan emosi nostalgia, rasa bangga dan kecintaan terhadap asal-usul. Nilai estetika ini bukan sahaja menghiburkan, malah berfungsi sebagai medium pemeliharaan identiti dan warisan budaya masyarakat tempatan. Korang ni macam tak ada chemistry siap. Korang ni couple ke tak? Tak ada tanggal. Malu dah tengok aku. Bodoh lah, kau tak nak gelak.